Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nadia binti Syafiee selaku penyelaras PBN SK Seri Layang Bentong Pahang ingin berkongsi amalan baik pembelajaran berasaskan projek. Projek yang dipilih oleh SK Seri Layang ialah pengawetan makanan. Dengan big idenya, wow, sedap dan segarnya. Terdapat 3 isu yang ingin diselesaikan. Pertama, lambatkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak terjual di kedai atau tidak dapat dihabiskan di rumah. Kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran akan cepat rosak jika kita biarkan terlalu lama dan menyebabkan berlakunya pembaziran. Ketiga, sukar untuk kita menyimpan buah-buahan dan sayur-sayuran dalam kuantiti yang banyak. Kepentingan produk dalam menyelesaikan isu. Pertama, mengelakkan pembaziran makanan. Kedua, makanan dapat disimpan dalam tempoh yang lama. Ketiga, makanan dapat dinikmati sepanjang tahun. Keempat, mengurangkan kerugian kepada peniaga dan pekebun. Pengawetan makanan memainkan peranan penting dalam mengekalkan kualiti dan ketahanan sesuatu makanan supaya ia dapat disimpan lebih lama tanpa menjejaskan rasa dan nilai khasiatnya. Produk yang dihasilkan ialah jam, jeruk dan aiskrim yang masing-masing menggunakan kaedah pengawetan yang berbeza untuk memastikan makanan kekal segar dan tahan lama. Produk-produk ini dihasilkan menggunakan bahan semula jadi tanpa pengawet tiruan, sesuai dinikmati oleh semua peringkat umur. Melalui penghasilan produk ini, pengguna dapat memahami kepelbagaian teknik pengawetan makanan serta kepentingan dalam memastikan makanan tahan lama, selamat dimakan dan tetap enak dinikmati. Saya, Isnur Khairi binti Sulaiman dari kelas 6 Cemerlang. Produk yang kami hasilkan ialah jam mangga, jam apple, jeruk mangga dan muji dan aiskrim mangga. Jam dihasilkan daripada buah-buahan segar yang dimasak bersama gula sebagai bahan pengawet semula jadi. Menghasilkan rasa manis semula jadi serta tekstur lembut yang digemari ramai. Jeruk pula dihasilkan melalui proses penapaian atau perendaman dalam larutan garam, gula dan cuka bagi mengekalkan kesegaran serta memberikan rasa masam manis yang unik. Manakala aiskrim disediakan menggunakan kaedah penyejuk berkuan bagi memanjangkan jangka hayat produk serta mengekalkan rasa lazat dan tekstur yang lembut. Big idea yang dipilih ialah wow, sedap dan segarnya. Wow, sedap dan segarnya bermaksud produk dihasilkan menggunakan proses pengawetan yang bersesuaian bagi menjamin kesedapan, kesegaran untuk tempoh masa tertentu tanpa menjejaskan rasa dan khasiatnya. Penghasilan produk membuatkan makanan dapat dinikmati sepanjang tahun. Selain itu juga, penghasilan produk dapat mengelakkan berlakunya pembaziran makanan di samping dapat menjana pendapatan dari keuntungan penjualan produk yang dihasilkan. Ialah 4 subjek yang terlibat dalam projek ini. Pertama, subjek sains sebagai subjek host, subjek matematik, pendidikan seni visual dan bahasa Melayu. Setiap subjek mempunyai soalan pencetus idea tersendiri. Berikut adalah soalan pencetus idea bagi subjek sains, matematik, bahasa Melayu dan pendidikan seni visual. Berikut merupakan penetapan standard kandungan dan standard pembelajaran bagi subjek-subjek yang terlibat. Seterusnya, mari kita saksikan garis masa pelaksanaan projek pengawetan makanan. Kita belajar tentang tajuk pengawetan makanan. Kalau tengok kat situ, dia ada pengawetan makanan. Yang pertama, kelas 1 dia baca sudah. Bukan apa ni benda apa ni?
guna email guru. Macam awak pun ada email murid, betul? Okay, untuk menghasilkan poster, okay, awak tengok kat sini dia dah ada saya siap your design. Kalau kita nak design sendiri, template ataupun Canva AI. Okay, macam saya biasanya saya hanya gunakan Canva AI sahaja. Sebab senang, kita dah bagi description apa, dia akan terus hasilkan. Ataupun boleh juga pilih template kat sini. Contohnya, okay, apa projek kita hari ni? Apa dia? Kuat sikit yang awak buat hari tu dia? Mesti semua orang pernah beli jeruk mangga yang dekat traffic light tu kan? Tapi anda semua tahu ke macam mana proses pembuatannya? Okey, jom saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada guru besar, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan Mengobers pada hari ini akan membentangkan hasil projek KMR kami. Produk pilihan kami adalah jeruk mangga. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Kalish Mikael, Faris Mikael, Adam Hafiz, Nur Humaira Husna dan saya sendiri, Isno Khairi. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jeruk mangga adalah mangga muda, cuka, garam dan gula. Manakala alatan pula adalah pisau, papan pemotong, besen, periuk dan bekas plastik. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Kalish. Cara-cara membuat jeruk mangga ialah kupas dan memotong mangga. Masukkan ke dalam balang yang berisi air. Masukkan cuka dan garam, tunggu selama 1 hari. Tapis mangga, cairkan gula, masukkan air gula. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Faris. Proses pengawitan yang kami gunakan ialah pencerukan. Makanan direndam di dalam cuka, larutan gula. Mikroorganisma suka untuk bertumbuh. Itu sahaja dari saya serahkan kepada Husna. Anggaran kos kumpulan kami, bahan yang pertama mangga muda sebanyak 3 kg berharga RM30. Bahan yang kedua ialah cuka sebanyak 1.5 liter berharga RM6. Bahan yang ketiga ialah gula sebanyak 1 kg berharga RM3. Barang yang keempat ialah bekas plastik sebanyak 20 unit berharga RM3.60. Jumlah keseluruhan kami ialah RM42.60. Duit kami dikutip oleh Isnur Khairi. Manakala barang kami dibeli oleh Kalish Mikael, Isnur Khairi, Faris Mikael. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Kalish. Jeruk mangga kami ialah 3:1. Mangga muda kami sebanyak 3 kg, gula kami sebanyak 1 kg. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Adam. Belilah jeruk mangga kami. Harganya RM4.50 saja. Makan sekali pasti termimpi. Jeruk mangga kami mahal sebab sangat sedap. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sesi soal jawab. Cikgu nak tanya tadi, dekat slide nombor 2 ke slide nombor 3? Betul yang tu. Proses yang ketiga
masukkan cuka dan garam, kemudian tunggu selama 1 hari. Kenapa kena tunggu selama 1 hari tu? Untuk melarutkan cuka ataupun garam. Paparan berikut menunjukkan penetapan tahap penguasaan berdasarkan standard prestasi. Dapatan menunjukkan bahawa pelaksanaan PBL pengawetan makanan ini dapat meningkatkan tahap penguasaan murid bagi mata pelajaran yang terlibat. Di akhir projek, murid perlu membuat pembentangan showcase. Rubrik ini digunakan sebagai panduan dalam penilaian hasil kerja murid. Mesti semua orang pernah beli jeruk mangga yang dekat traffic light tu kan? Tapi anda semua tahu ke macam mana proses pembuatannya? Okey, jom saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada guru besar, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan Mangobers pada hari ini akan membentangkan hasil projek KMR kami. Produk pilihan kami adalah jeruk mangga. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Talish Mikael, Faris Mikael, Ada Hafiz, Nurmaira Husna dan saya sendiri, Isno Khairi. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jeruk mangga adalah mangga muda, cuka, garam dan gula. Manakala alatan pula adalah pisau, papan pemotong, besen, periuk dan bekas plastik. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Kalish. Cara-cara membuat jeruk mangga ialah kupas dan memotong mangga. Masukkan ke dalam balang yang berisi air. Masukkan cuka dan garam, tunggu selama 1 hari. Tapis mangga, cairkan gula, masukkan air gula. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Faris. Proses pengawetan yang kami gunakan ialah penjerukan. Makanan direndam di dalam cuka, larutan gula. Mikroorganisma suka untuk bertumbuh. Itu sahaja dari saya serahkan kepada Husna. Anggaran kos kumpulan kami, bahan yang pertama mangga muda sebanyak 3 kilogram berharga RM30. Bahan yang kedua ialah cuka sebanyak 1.5 liter berharga RM6. Bahan yang ketiga ialah gula sebanyak 1 kilogram berharga RM3. Barang yang keempat ialah bekas plastik sebanyak 20 unit berharga RM3.60. Jumlah keseluruhan kami ialah RM42.60. Duit kami dikutip oleh Isnur Khairi. Manakala barang kami dibeli oleh Talish Mikael, Isnur Khairi, Faris Mikael. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Kalish. Jeruk mangga kami ialah 3:1. Mangga muda kami sebanyak 3 kilogram, gula kami sebanyak 1 kilogram. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Adam. Belilah jeruk mangga kami. Harganya RM4.50 saja. Makan sekali pasti termimpi. Jeruk mangga kami mahal sebab sangat sedap. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sesi soal jawab. Cikgu nak tanya tadi, dekat slide nombor 2 ke
slide nombor 3. Betul yang tu. Proses yang ketiga, masukkan cuka dan garam, kemudian tunggu selama 1 hari. Kenapa kena tunggu selama 1 hari tu? Untuk melarutkan cuka ataupun garam. Semoga perkongsian ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat kepada para guru serta memberikan impak positif kepada perkembangan pembelajaran murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.